Hari tu Dr. Fatih kata simpanan emas ni untuk orang-orang boros. Tapi kenapa pula tiba-tiba kena simpan emas bagi orang yang dah ada duit? Simpan dekat ASB, simpan dekat tabung haji, simpan kat mana-mana platform dalam bentuk cash tapi tak pernah lagi simpan emas. Tak apa tuan-puan, saya akan tunjukkan dengan cara teknikal. Jom. Sekiranya tuan-puan simpan dekat ASB tahun 2021 100,000, dapat dividen 5% tapi kena bayar zakat 25%. Maka ada baki 25% tuan-puan. Kiraannya anda seperti ini, formula compounding. Ia berlaku sekiranya tuan-puan tak sentuh duit dividen tuan-puan selama 3 tahun. Maka tuan-puan akan dapat dividen sekitar RM107,689. Manakala untuk tabung haji tuan-puan ada dapat dividen 4%, tak perlu bayar zakat tuan-puan untuk tabung haji, maka tuan-puan akan kira 4% dekat sini, maka tuan-puan akan dapat RM112,486. Okey, ini adalah kisah Siti alihkan simpanan dia dalam bentuk emas 2021. Dapat sekitar 250 gram, 100 gram, 10 gram. Sebab masa tu tuan-puan harga emas sekitar RM275 1 gram. Emas tak ada dividen, tak ada pendapatan, tetapi kenaikan harga emas sekitar 9% sejak 20 tahun kebelakangan ni. Okey, jadi kena bayar zakat juga tuan-puan untuk emas. Maka bila kita kira dapatlah sekitar RM120,794. Tapi tuan-puan kena tahu, duit tuan-puan ada susut nilai setiap tahun, setiap bulan tuan-puan. Manakala emas ada susut nilai ketika tuan-puan nak jual emas tersebut. Kalau tuan-puan nak jual 250 gram ni, tuan-puan akan dapat sekitar RM82,000. 100 gram ni tuan-puan akan dapat sekitar RM32,000. Dan juga 10 gram tuan-puan akan dapat sekitar RM3,229. Jadi bila kita tengok konklusinya tuan-puan, dapat sekitar RM117,990. Nampak tak? RM117,000, RM112,000 dengan RM107,000. Jadi tuan-tuan dah tahu dah mana lebih berbaloi untuk jaga masa panjang. Nak saya bantu tuan-tuan untuk memiliki emas-emas fizikal Pavigo dengan cara paling murah, mudah dan patuh syariah, boleh isi bio kat bawah ni ataupun tekan link di bio untuk saya bantu sebaik-baiknya.